Kalau seorang itu tidak semayang, berapa lamakah dia masuk neraka? Tak lama. Ada dalam 10,000 tahun. Faham lagi? Nah, disebut dalam kitab Baihaqi, disebut dalam kitab Ibn Hibban, nak sejahat mana, selama mana pun duduk dalam neraka, orang yang ada iman, dia tidak kekal. Tetapi masalahnya masuk neraka dulu tak tahan. Nabi cerita bahawasanya seorang yang dikeluarkan daripada neraka kerana habis tempoh hukuman, muka macam arang kerana bekas hangus neraka. Hitam macam arang, macam arang tahu, kena bakar. Kita pun tak apalah ustaz, kalau kita tak memayang juga sebab apa? Sebab akhirnya masuk surga juga. Kalau kita masuk neraka, kita sekejap, kita buat khah gitu, bang. Okey, munawak khah, bakar ni, api kita ni panas dah. Api neraka 70 kali ganda ni. Nabi kata narukum hazas juz'an min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah. Api ni yang kamu guna di dalam dunia untuk membakar ni panas dah. Cuma baru satu saja juzuk dari 70 suhu api neraka. Faham lagi? Api neraka panas 70 kali ganda ni. Jadi hak mana-mana berasa boleh duduk dalam neraka nak buat kerah nak balik lagi membuka api dapur gas, bila merah dah tuku, selok kain, buang lo dalam, duduk 10 saat Jangan 10,000 tahun, 10 saat. Ngetuku-tuku kat ICU. Faham tak lagi? Dak jadi telur, jadi latu-latu. Faham tak lagi? Tengok, 10 saat hilang kan 10. Tu, acul bobi. Dak berok 8 tahun lagi. Tak, betul tak? 10 saat. Hak kena aizah motor tu dak sampai sesaat. Lalu saja, kulit tak ada dah. Kita nak akak kaki kena aizah sikit. Bukan singgah lama. Ada orang kena aizah. Ada panas aizah. Kayak gini sikit akak. Ada gitu? Ada. Orang kena aizah. Ada. Yang mahal lekat di betih. Padahal aizah bukan api. Api dalam blok. Dalam neraka tu api 70 kali ganda. Jadi kalau boleh tak mau masuk sikit pun. Jangan tinggal solat. Okey?